Tempat ni dah lama tak ada orang datang, tak ada orang datang explore. Jadi rumput-rumput yang dekat sini pun dah tinggi, mencecah ke lutut ya guys. Dah tinggi mencecah lutut guys. Kita nak jalan pun rasa tegak-agak sebab kita risau ada binatang-binatang lah guys. Kalau korang nampak apa-apa guys, tolong screenshot lah. Rumah ni bukan satu buah ni saja geng. Ada lagi 3 buah dekat dalam sana, dekat belakang. Ni bukan satu je. Ada lagi dekat belakang. Ada 3 buah lagi dekat belakang sana. Sebenarnya banyak ya dekat sini. Tapi ada ujung sekali berdekatan dengan rumah orang. Kita tak nak pergilah dekat sana. Kita tak nak kacau, tak nak mengganggu berhampiran dengan kediaman orang. Jadi kita bermain je dekat-dekat sini. Lokasi ini selalu ada penampakan sosok nenek. Okey, ada sosok nenek yang selalu berjalan di kawasan ni. Kadang-kadang dia nampak di kawasan bawah ni, dekat bawah rumah. Saya pun tak tahu kenapa dia selalu ada dekat sini. Mungkin dulu dia pernah duduk dekat sini. Kita tak pasti. Thank you yang dah ada. Golden Rose, thank you Ade. Rumah ni memang seram geng. Korang boleh tengok dekat sini. Lantai pun dah tak ada, dah hilang. Di sinilah lokasi yang selalu penampakan nenek. Nenek kebayan kita pun tak pasti nenek apa. Dia selalu berjalan-jalan di bawah rumah ni. Ada yang pernah nampak dan ada yang tak nampak. Tak pernah nampak. Tu sebuah di sebelah ni tak ada lantai ni. Dah hilang lantai dia. Aku jalan sini pasal tengok bawahnya. Sebab banyak paku, banyak zinc, simen, tajam-tajam geng. Takut juga binatang-binatang yang dekat bawah-bawah. Kayu, bawah daun. Kita risau guys. Ada orang buang saka kot sini. Tak pun apa yang buang daun? Kejut aku baru baca komen. Tak pun penunggu asal kawasan tu. Mungkin. Tak pastilah. Tapi kalau mengikutkan info, banyak cerita orang yang beritahulah cerita daripada orang. Kawasan ni banyak orang membuang benda-benda yang tak elok. Okey. Kami dapat info, kebanyakan lah info daripada orang beritahu tempat pembuangan
benda-benda yang tak elok. Korang faham lah. Korang faham lah apa benda tu. Contoh macam sahabat cakap ni tadi, saka. Macam tu lah. Sebab itulah benda tu berjalan-jalan dia tak aman lah. Dia berjalan-jalan mungkin dia nak cari tuan ke, nak apa ke, tak pasti lah. Aku kena tengok bawah guys. Di sini memang banyak tali pinggang guys. Di sini banyak tali pinggang. Jujur saya cakap guys. Di sini memang tempat diorang guys. Memang banyak tali pinggang. Banyak orang cerita tempat ni banyak tali pinggang guys. Sebab tu lah saya perlu hati-hati guys tengok bawah. Oh, tengok bombong ni guys. Orang bertengok pokok buluh. Kalau ada pokok buluh mesti ada benda ni. Macam ada bunyi orang berjalan sebelah ni. Mungkin binatang kot. Rumah tu, korang nampak lampu tu kan? Korang dah nampak lampu tu? Rumah tu tak ada orang guys. Malam hari tak ada orang diam sini. Cuma waktu siang je ada orang tu datang sekejap nak tengok rumah ni. Dan waktu malam macam ni dia tak datang. Dia tak duduk dekat sini. Tak tahu kenapa guys. Aku pun tak tahu guys kenapa dia macam tu. Standby kayu satu. Ketuk-ketuk semak. Betul juga. Standby kayu, ketuk-ketuk semak. Ada kayu, ketuk-ketuk semak. Idea yang bagus. Idea yang terbaik. Kayu ada guys. Mana kayu ni? Alamak, susahlah cari kayu yang sedang-sedang besar ni guys. Kayu. Bawa kayu geng. Sekejap hilang moderator aku. Dah roboh dah atas ni.
Kalau masuk seorang dalam ni memang geli, geng. Jauh daripada rumah orang. Ada pun rumah tu tak ada orang, tak ada penghuni. Tengok akar ni, geng. Dah penuh dekat tiang ni. Dah penuh sampai atas akar dah. Sampai tumbuh pokok atas bumbung sampai tumbuh pokok, geng. Agak-agak dah berapa puluh tahun macam ni. Aku rasa rumah ni dah lebih 30 tahun guys. Lebih daripada 30 tahun. Sebab korang tengok dia punya akar ni dah betul-betul melekat dekat dinding rumah ni. Betul-betul melekat, geng. Tu atas dia, geng, apa, geng? Cahaya bulan ke apa, geng? Tolong tu ada polis ni. Polis kejar penjenayah. Aku terpaksa bawa kayu ni, geng. Sebab di sini tempat ni banyak ular, geng. Terus terang saya cakap, geng. Banyak terpinggang. Saya dekat terpinggang ni, geng. Kalau tempat semak-semak tu nanti aku boleh kita ketuk pakai ni lah. Sebab tempat ni dah lama orang tak jalan, geng. Sebab tu lah ada semak tinggi sampai lutut dah. Sampai lutut dah dia punya rumput. Dekat dalam ni okey lagi lah sebab rumah. Tapi kalau dekat luar sebelah sana, memang rumput dia tinggi lah, geng. Aku tengok benda putih. Apa benda tu, geng? Aku tengok ada benda putih, geng. Aku tak pasti benda apa, geng. Yang putih ujung-ujung tu. Ujung sekali tu. Tak jelas kan? Tak jelas, kan? Tu. Yang berdiri tu, geng. Korang nampak tak, geng? Yang berdiri macam pocong tu. Betul-betul macam pocong ni, geng. Kalau aku nak zoom lagi, takut nanti dia blur kamera blur, geng. Tak nampak. Betul-betul macam pocong, geng. Sekejap, saya nak balance saya punya kamera, geng. Jauh, geng. Dalam hutan tu. Jauh, geng. Aku duduk pula, geng. Aku duduk. Aku nak zoom dia, geng. Boleh nampak tak? Masih ada tak, geng? Macam dah hilang tu. Hai, siapa yang hadir? Terima kasih. Haji Ibrahim. Thank you, hadir.
Betul lagi kan, macam pocong ni. Kita berdiri lagi, tengok. Berdiri okey, boleh nampak. Yang di belakang bukan yang di depan, yang di belakang. Yang putih belakang tu. Susah nak tengok jauh ni. Dia buang daun lah. Dia buang daun ni. Aku gelik lah jalan tempat macam ni, banyak daun ni. Ada timbunan daun macam ni. Kita memang gelik nak jalan macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alice. Thank you yang ada. Tolong like geng. Tolong like. Siapa yang dah ada tolong like. Ini seolah-olah satu pintu guys. Seolah ada pintu ke sebelah. Bentuk dah macam pintu guys. Ni. Tolong klik subscribe geng. Subscribe dekat atas ni. Siapa yang belum subscribe boleh subscribe geng. Thank you follow, thank you. Min follow, terima kasih adik, terima kasih. Terima kasih Min follow. Kamu pakai selipar ke Ben? Saya kasih kulit lah. Oh. Kamu jangan kaki kulit punya. Hati-hati lah sini, banyak kaca tajam. Mana di area Sistem Sarawak. Terima kasih korang yang ada. Ini banyak lubang geng, kita risau banyak lubang. Inilah diorang buang, saya rasa diorang buang saka lah itu. Dekat mana sini kah? Dekat sini hari itu kami dengan gerimis lah. Jadi apa ini siapa yang minta tolong hari itu? Ada satu view dia bilang, coba tolong si Anu dulu. Macam ada terbang-terbang di atas kepala. Sekali saya sampai, memang nampak itu di atas nih banyak macam ada satu benda yang terbang-terbang di atas. Sekali dekat pokok bulu tuh yang pak 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 macam gitu Itulah juga tuh. Mimpanau tuh, terima kasih Mimpanau. Jadi lama-lama kami pikirkan mungkin orang. Saya terus berlari di kereta, saya teriak, saya bilang kejar, jangan kejar lo. Saya ambil parang lo. Ambil parang terus macam itu yang buat kami orang confirm tuh kan. Kan bilang memang orang nih, sob dengar dia berlari
kejar sampai bawah sana, tengok memang semua itu berlumpur semua, bekas macam terguling-guling. Apa bunyi sampai atas oh? Dia macam Oh macam tu. ha. Wih. Kau tidak seram, kami orang 3 pun sudah aduh. Tapi yang peliknya nak, nya sampai goyang buluh bah. Kalau manusia asik kan mampu goyang buluh ya. Itulah. Memang benda yang orang buang lah tu. Itulah itu apa ini? Itu yang saya punya rambut tuh hari mungkin terlanggar orang punya juga, bah. Sampai gugur bah rambut saya. Bahaya kalau barang orang punya, kalau kena sentuh pun tidak boleh kalau ikut. Iya. Saya kena ludah tuh benda sudah. Dulu kan saya mulut memang celupar, sekarang agak-agak sudah saya. Pontianak kah? Bukan Pontianak. Saya kurang pasti itu barang apa, tapi yang pasti itu memang orang punya saka lah. Hey geng, korang yang dekat dalam ni tolong komen geng, tolong komen, tolong like geng. Okay, tolong like. Memang orang punya saka. Ataupun dia mau coba kah, tidak tahu. Di sini kan banyak cerita orang tempat orang buang barang yang tidak bagus. Memang tempat orang buang. Orang tahu dekat sini memang tempat buang. Tengok ada tilam lagi dalam. Ada meh? Oh, ada tilam dalam. Patut orang bikin baby dekat dalam sana. Itu lah. Kan? Nih ada sejak orang zaman sekarang. Ada tilam guys. Setan pun lari kalau begini. Sampai bawa tilam masuk dalam. Itulah. Boleh kah main ke dalam ni geng? Aduh. Sudah dia balik band. Dulu macam tu lah saya cakap man. Sekali saya sudah kena man. Gerak juga pula saya. Terima kasih yang like. Baby ya mungkin. Diorang lagi seram daripada kita. Hantu tu pilar. Boleh je Ben, janji ada tempat kosong. Kesian hantu tu. Dia dapat tidur. Wow.